Muaz, kau pernah makan tak suhun goreng? Ha? Suhun goreng? Tak pernah lah kak. Bihun goreng saya pernah lah makan. Ni ala-ala mihun goreng lah. Jomlah kita buat. Telur ni kita goreng je dulu. Oh, goreng dia kena bagi hancur kak? Bagi hancur sedap sikit. Macam buat nasi goreng tu, ketepikanlah dulu. Lepas tu? Lepas tu masukkan bawang putih dengan bawang merah. Tumis kejap sampai layu. Masukkan pula ayam dengan udang. Meriahnya suhunnya ada udang dengan ayam. Kan meriah kan. Ni masak udang ayam tu bagi dia masak betul-betul bagi ke? Dia masak sikit je. Lepas tu masukkan cili padi. Kita kan suka pedas-pedas. Malaysia mesti kena pedas kan. Lepas tu masukkan pula sos-sos ni. Barulah sedap. Lepas tu berapa lama nak kena kacau ni? Kacau je lah. Kacau bagi sebati orang kata. Lepas tu? Kemudian masukkanlah suhun. Inilah suhun. Inilah suhun. Samakan macam mihun. Sama-sama. Tapi teksturnya tu lembut sikit daripada mihun tu. Dah tu kita masukkanlah pula sayur-sayuran. Barulah sihat. Ada protein, ada sayur-sayur. Lengkap. Wah, kalau makan macam ni boleh kenyang ni kak. Memang kenyang. Kalau orang nak diet pun boleh macam ni. Boleh untuk menu diet juga Boleh. Lepas tu kita tambah apa tu kak? Macam biasalah, perasakan dengan garam, gula dan serbuk perasa. Gaul-gaul sebati. Dah siap. Sedapnya ya Allah. Makan pada panas hujan-hujan ni best ni. Ini kalau makan dengan cili potong pun sedap. Jangan lupa cuba. Muaz, kau suka makan nasi goreng kan? Uish, macam mana akak tahu nasi goreng? Takkan tak tahu. Wah, ni akak masak nasi goreng apa ni kak? Nasi goreng kerabu. Pernah makan tak? Tak pernah, tapi macam sedap. Nasi goreng kerabu ni kalau makan kecik Kelantan kak? Cik Kelantan lah, sedap dak. Apa bahan dia? Tu bahan-bahan ni kita kisar dan tumis sampai garing. Kemudian masukkan serai yang kita hiris nipis. Barulah wangi nasi goreng kita. Nasi ni nasi baru ke nasi lama? Nasi lama lah, baru lagi sedap. Kalau anda ada nasi lebih kat rumah tu bolehlah buat macam ni kan? Boleh buat macam ni. Macam nasi goreng biasa. Nasi goreng kerabu ni kena letak ulam banyak ke kak? Dah nama nasi goreng kerabu, mestilah kena letak banyak-banyak ulam. Tapi letaklah ulam yang kamu suka. Nanti kamu tak makan pula. Saya makan je semua. Saya tolak kayu dengan batu je kak. Baguslah macam tu. Makan tak memilih. Kak Ali letak juga daun kesum yang dicarik-carik. Kemudian ikan bilis yang telah digoreng. Gaul sebati. Lupa juga perasakan dengan garam dan serbuk perasa kalau mahu. Dah siap kita punya nasi goreng kerabu. Ni masa kacau ni api kecil je lah kak? Api kecil je lah. Bagi masak sepenuhnya. Bolehlah kita makan. Wah, dah siap. Sedapnya makan dengan telur goyang tu. Ada keropok pun lagi sedap Muaz. Kalau rasa jemu makan nasi, bolehlah buat mi hailam udang. Kebetulan pula ada tetamu nak datang. Kita jamulah mi hailam kita. Kita tumis dulu bawang-bawang yang kita tumbuk kasar. Kemudian masukkan pula cili kisar. Bila menumis ni, paling penting cili tu kena masak. Barulah sedap dan tak sakit perut. Tambahlah air sikit. Bila dah pecah minyak, masukkanlah pula kita punya sos dan juga kicap-kicap. Mi hailam KL ni guna sos tiram, kicap manis, sos cili dan juga sos tomato. Kacau sebati. Dah masak semua ni. Boleh masukkan udang dan juga ayam. Dah kata mi hailam udang. Udang kenalah segar-segar besar-besar. Baru lagi best. Dah masak semua lauk-lauk kita. Biar mendidih sekejap, boleh masukkan sayur-sayuran pilihan anda. Kalau Kak Elin guna baby corn, carrot dengan sawi. Sawi tu kita masukkan batang dulu bagi lembut. Barulah balance kita punya mi udang kan. Mi hailam udang. Tersasu saja. Kemudian masukkanlah gula, garam dan serbuk perasa secukupnya. Dah elok macam ni bagi mendidih lagi, boleh masukkan mi. Kak Le guna sekilo lah sebab kan ada tetamu nak datang. Masukkanlah juga kita punya daun sawi tu, baru boleh kacau-kacau. Kalau rasa kering, bolehlah tambah air sikit. Bagi mendidih, masukkanlah tepung jagung yang kita larutkan dengan air. Barulah pekat melikat kita punya kuah. Mi hailam ni kalau tak pekat tak sedap. Untuk Kak Edin lah. Dah habis semua tu, dah masak dan mendidih. Boleh taburkan daun bawang. Siaplah kita punya mi hailam udang. Yang suka pedas bolehlah tambah cili padi ataupun buatlah ada jeruk. Memang puas hati dapat makan ni. Tak makan nasi pun tak apa. Muaz, pernah tak kau makan nasi goreng ikan goreng? Pernah dulu zaman dulu dengan nenek makan nasi goreng ikan goreng sedap. Memang kan nostalgia sangat. Jomlah kita buat. Apa bahan-bahan dia kak? Ni bahan-bahan dia kita tumbuk, baru lagi nostalgia. Tumbuk kali ni orang pakai blender ke? Tak best. Ini lagi orang kata.
Dah tumbuk tu kita tumis lah kita punya bahan-bahan tumbuk tadi. Ya, tumis dia sehingga naik wangi juga. Tumis sampai dia garing sikit baru sedap. Wah, lepas tu kita masuk apa pula? Ikan goreng lah yang kita cakap sedap tu. Oh. Semalam pula ada lebih ikan goreng. Betul. Ini nasi semalam ni. Betul, nasi pun nasi semalam. Itulah tip dia nak bagi nasi goreng sedap kan, pakai Betul. nasi semalam. Semua orang pula nak diet tak makan nasi malam. Apa lagi kacau-kacau. Lepas tu kita perasakan dia dengan Macam biasa, garam, perasa dan gula. Ada gula ke tadi? tak ada gula. Jangan pandai-pandai Kalau nak gula pun boleh je. Betul. Ikut selera masing-masing. Dah aduk dah tu. Ni ada tabur lagi ikan di atas. Yelah, ada lebih tadi. Ni makan dengan keropok sedap Muaz. Muaz, kau suka makan char kway teow kering ke basah? Dulu saya sempat Kak, asalkan char kway teow. Saya suka char kway teow. Bagus-bagus. So, hari ni akan nak buat char kway teow kering. Penang style. Macam mana Kak? Menarik ni. Saya punya favourite. Ada orang dia letak kicap-kicap ni dalam kway teow terus. Tapi akak campur dulu. Kway teow tu kita goreng dulu. Maksudnya kita gaul sekali lah. Gaul sekali masa goreng lah. Ada orang dia gaul dulu. Oh ya, betul. Kan. Okey, supaya tak lembik lah kita punya kway teow tu. Ini dia punya bahan-bahan Kak? Ya, bahan-bahannya tadi kita tumis dulu bawang putih. Lepas tu kita masukkan haiwan-haiwan semua yang kita nak. Kemudian masukkanlah kway teow. Sedap dan lazat. Kway teow ni bila dah ada bau-bau kway teow sikit, boleh masukkan cili kisar dengan bancuhan kicap tadi yang kita campur-campur dah tu. Lama Kak nak buat dia ni? Senang sangat, memang senang. Cumanya nak siapkan bahan lah lama sikit. Kan? Sebab udang nak kenalah bersihkan betul-betul. Betul-betul Kak, dah ada letak telur ke nanti? Of course. Telur mestilah wajib. Mestilah wajib telur kan. Kita pula suka telur. Ya, ni kalau gaul sebati ni Kak. Kan? Sedap ni. Teliur. Tak sabar. Macam biasalah. Macam biasalah. Macam kway teow kena ada si kerang. Memang komplit. Toge sekali. Siapa nak makan toge rugi. Betul. Sedap ni. Memang sedap weh. Ada pula cili potong ke, cili jeruk ke. Memang sedap. Saya paling suka cili jeruk Kak. So kalau buat senang, makan sedap, bolehlah buat hati senang. Selalu makan mi kari, kuah dia warna kuning kan? Betul, warna oren macam tu. Warna kari. Warna kari lah. Tapi kali ni kita buat mi kari putih. Kuah dia warna putih. Kuah dia warna putih? Ini terkenal kat Penang. Tak pernah try benda ni Kak. Macam mana nak betul masak ni? Memang sedap sebenarnya. Rugi kalau tak cuba. Kak masak sekarang. Okey, ni kita buat dia punya sambal dulu. Sebab dia kuah putih, kita kena ada sambal. Barulah lagi orang kata. Sambal ni yang akan tukar warna dia nanti. Betul. So bila dah pecah minyak semua, macam biasa perasakan dengan garam, gula, apa-apa yang nak diperasakan. Bubur sikit gula merah supaya warnanya cantik. Betul. Itu siap. Itu dah siap satu bahan sambal. Betul. Boleh kita tepikan. Lepas tu untuk kuah dia kita guna kulit dan kepala udang tu kita rebus. Kita ambil air dia tu. Okey, faham. Masukkan juga lengkuas dengan batang daun bawang. Banyak juga bahan dia ni kan. Kena rajin lah sikit lah. Banyak. Lepas tu kena renihkan lama sikit. Supaya dia punya aroma-aroma tu sebati orang kata. Bagi dia belebuk-belebuk. Belebuk-belebuk tak apa. Mendidih. Mendidih tapi lama sikit. Guna api perlahan. Okey, baik. Tapi kita tetap masuk santan. Sebab warna putih kan. Kau tak macam mana nak dapat warna putih. Betul. Tapi kita masuk sikit-sikit supaya tak adalah pekat sangat. Just nice warna macam tu. Boleh masukkan kita punya sampingan-sampingan. Toge pula. Belum toge belum. Ada toge? Ada. Okey. Ni macam kuah kuah masak lemak lah kan? Ke lain? Lain. Okey, bukan. Dia mi kari tapi warna putih. Macam semua biasalah. celur sekejap je lain lah. celur-celur macam mi kari biasa kita celur kan. Dengan udang semua. Mi jangan lupalah. Kalau tak jadi mi pula. Kalau tak bihun jadi bihun putih. Boleh juga kan. Siap kita punya tu makan dengan dia punya sambal tadi. Memang sedap Muaz. Memang kena cuba. Saya nak ni bertambah mangkuk ni. Ingat makan, ingat rasa.